Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, kalau korang tengok ada satu wiring untuk kereta Myvi. Laki best guys. Di mana kereta ni dia ada masalah wiring dia terbakar guys. Nanti sikit akan bagi korang tahu sebab terjadi terbakar macam ni. Keluar api guys, kalau korang nak tahu. Sekarang ni dia datang kat bengkel sikit, dia towing. Sekarang dah hidup. Jom cik tengok cik, dah hidup. Dah hidup bang, jangan takut bang. Jangan takut, akak ke abang-abang yang ada masalah kereta, nak check kereta tak ada masalah. Okey, contoh kita on. Okey, tengok lampu lampu check light semua keluar, lampu handbrake ada, lampu airbag semua ada. So kita try start kereta ni. Takut radio kacau. Jangan radio pula weh, jangan radio. Okey. Okey. So kalau kita tengok kat meter ni, lampu EPS, elektrik, power steering tak ada, lampu enjin tak ada, lampu AT tak ada, lampu handbrake pun cantik, semua okey. Sebelum ni semua berkelip-kelip kat sini, berkelip-kelip guys, jadi gila semua kali guys. Tapi tak adalah cakap sampai ECU rosak kereta ni, jom kat depan. Boleh cakap kalau kes terbakar macam ni. Kalau orang cakap ECU pun dah terbakar, dia shot tau. Dia shot, orang akan percaya dan orang akan buat. Macam video ni sikit akan jelaskan. Yang pertama, owner ni dia hantar ke workshop buat valve cover gasket. Kat mana dia buat itu bukan urusan sikit. Cuma sikit nak ingatkan. Kadang-kadang dia buat valve cover gasket. Sikit kita tunjuk dulu. Jom kita tunjuk dulu. Ini adalah valve cover gasket. Ni valve cover gasket dia permukaan bawah ni. So dia buka lah kotak-kotak ni semua dia buka. Okey, dia buka. Buka. Angkat. Senang je buka kotak ni. Cuma buka valve cover ni banyak kerja. Aku kena buka kotak tu bagi orang nampak. Baru nampak view dia. Kita ni kalau buat kereta tak ada view bukan cerita guys. Kalau takkan korang pergi kat YouTube nak tengok video guys. Betul tak? Mesti nak tengok kan hasil guys. Okey? Kepada penduduk Malaysia. Macam tu guys. Sikit nak tunjuk korang supaya sebab apa kereta boleh terjadinya terbakar. Biasa kan? Kereta yang paling kerap terbakar dekat Malaysia ni kalau korang nak tahu, Izora. Izora paling kerap terbakar. Izora yang pertama. Okey. Jangan takut. Sebenarnya bersebab. Yang kedua, Nissan Livina. Guys, Siki bukan cakap saja guys. Okey? Ni memang Siki tanya daripada geng-geng bomber guys. Geng-geng bomber bahagian forensik. Ada yang Siki tanya sebab terbakar ni. Okey. Yang terbakar kat kawasan sini. Siki tunjuk dulu. Ni kawasan terbakar ni. Yang korang tengok ni wiring baru. Ni wiring baru kita dapat. Okey, ni wiring baru. Bahagian enjin, semua soket yang ada kat enjin ni. Semua soket, injektor lah, VVTi lah, knock sensor, block sensor, alternator semua ada. Wire starter, wire exhaust sensor semua ada. Untuk plug coil, untuk throttle body, idling sensor, TPS semua lengkap. Coolant temperature sensor ada, temperature sensor pun ada, fan switch pun ada, semua lengkap. Tapi kalau yang berkait dengan wiring tepi ni kita tak usik. Dia ada lagi wiring tepi ni, wiring tepi sana untuk lampu. Okey, wiring untuk signal, wiring untuk selain daripada enjin. Dia ada lagi, cuma yang terbakar bahagian sini. Kita selagi mana kita boleh tolong, kita tolong dulu. Make sure kita buat benda yang terbakar dulu. Boleh ke cakap ECU rosak? Boleh. Sebab bila terbakar, wire ni dia touching tau. Positif, negatif touching. Secara tak langsung boleh tak ECU short? Boleh. Macam kereta ni bernasib baik. Kita buat pemasangan semua. Kita start. Kita buat reset balik semua. Set up balik semua dah okey. Dah okey macam tu. Korang tengok meter tadi normal. Kalau orang datang sebelum ni menggelabah meter-meter dia tu. Jangan pelik. Sebenarnya memang kalau wire terbakar memang akan jadi masalah gitu. Okey, kalau korang tengok kat sudut sini, sebenarnya bengkel tu dah cuba buat. Dia ada bekas terbakar. Memang terbakar. Nampak sini memang terbakar. Okey, memang terbakar. Kalau tengok soket kat sini hangus. Okey, tengok soket kat sini pun hangus. Nampak je kan? Nampak kan? Hangus. Nampak ni? Memang keluar api terus ni. Memang api keluar terus. Tengok klip kat sini. Nampak kan? So ni wire dia buat dah. Bengkel dah try buat wire dah. Dia bungkus balik wire ni. Dia pakai stoken guys. Okey. So ada bungkusan wire. Ni
Nampak ni? Okey. Sikit. Sebab apa kau tak boleh buat balik wire ni sikit? Macam ni guys. Sebab kalau korang tengok wire ni guys, rasanya kalau nak buat balik sebenarnya boleh. Cuma berisiko. Berisiko guys. Sebab wire yang touching tadi, dia dah terbakar tau. Dia terbakar. So Cooper wire ni, wire dalam wire tu dia pakai Cooper. Cooper ni bila terbakar, sifat dia tak tahan dah. Ampere yang pergi ke satu tempat, tenaga yang sampai satu tempat, dia umpama macam ni guys. Senang je umpama dia. Kita ada satu jambatan. Okey, ada satu jambatan. Ampere ni nak bagi tahu kat korang, ada satu jambatan. Jambatan untuk kita buat ni, dia sesuai untuk kereta kancil sikit. Kancil Kenari Kelisa Viva, kereta ringan. So dia boleh bawa beban tu. Boleh. Boleh Tapi tiba-tiba van naik, 4-way naik, lori naik, secara tak langsung kalau dia lalu ke macam mana? Jambatan tu akan runtuh. Itu ampere. Kalau dia terbakar, sifat jambatan tadi, dia akan jadi macam goyang lah. Goyang lah. Tak pandai main goyang bang. Betul kan? Secara tak langsung, wiring ni kalau kita bungkus balik, bekas yang terbakar ni, dia akan menyebabkan short. Dia boleh terbakar dalam. Sebab dalam wire dia ada penebat sebenarnya. Penebat tu mencegah daripada wire tu panas. Sebab tu fahamnya sistem wiring. Konsep rumah pun macam tu. Penebat dia kena ada. Kalau macam ni tak boleh dah. Dia mudah panas, dia akan cairkan. Dia punya dah, walaupun dia orang dah bungkus macam ni, walaupun dah bungkus macam ni, secara tak langsung dia mudah cair kalau dia panas. Keluar api lagi. Ni keluar api terus guys. Nasib baik pomen tu sempat siram dengan air lah. Sempat siram dengan air. Tapi tu lah. Lepas tu tak apalah, itu sen sana semua dia towing kat Siki nak bagi maklumat. Okey, yang pertama, kalau korang tak nak jadi masalah macam ni, kalau korang tak nak jadi masalah macam ni, cuba tengok cik, bakar cik. Ni Siki cakap kat owner masih boleh pakai, belakang dia cantik, tak nampak. Cuma owner suggest untuk tukar juga. Dia takut pula nanti. Boleh pakai, sebetulnya nampak hancur, tapi owner risau pula. Tukarlah sikit. Boleh je. Okey? Tak ada masalah. Boleh pasang kat kancil sikit boleh tak ni? Boleh je? Tak boleh. Okey. So kita beralih balik kepada kereta ni. Okey cik, Siki nak bagi terus terang kat korang, siapa-siapa yang ada pengguna kereta yang lebih daripada 10 tahun, kena ingat dia bukan jadi kat kereta yang 10 tahun je. Kereta 5 tahun pun ada isu. Kereta yang setahun pun ada isu. Cuma Siki nak ingatkan, punca-punca kereta boleh terbakar. Jom kita tengok kat sini cik. Tengok kat kepala bateri dulu. Okey, kalau korang tengok, kat sini ada kepala bateri. Ini adalah kuasa untuk membahagikan semua api. Semua sampai lampu belakang. Ada wiper belakang pun. Ni api ni lah. Api daripada bateri ni. Alternator akan cas bateri. Tenaga bateri tu akan diambil. Ada gunalah untuk macam-macam lah. Bagi ECU lah, TCU lah, lampu korang pasang, spotlight korang pasang, radio korang pasang, lampu bumbung, lampu buka pintu, lampu reverse belakang, semua. Ni kuasa ni guys. So kuasa ni dia akan tertumpu kepada untuk memberi semua kuasa. So apa yang paling penting dekat kepala bateri ni, make sure kepala ni kemas. Kepala ni kemas. Ni Siki akan suggest untuk customer tukar. Ni Siki akan tukar. Siki tak nak macam ni. Kita boleh buat balik yang ni, masuk kepala yang betul-betul. Tak boleh macam ni sebenarnya. Jangan ambil mudah. Wiring ni boleh terbakar kereta guys. Okey, walaupun dia ketat, tapi dia kurang bagus. Tak tahulah macam mana lah macam ni punya kerja. Asal boleh je lah. So tak boleh longgar kepala ni. Nak tahu tak masa bila dia short? Kau nak tahu tak waktu bila dia short guys? Kalau korang nak tahu, kalau dia longgar, dia boleh terbakarkan ECU korang. Itu memang makan modal. Starting korang on kunci kat dalam, keluar lampu kan. Kadang-kadang korang start dia blank. Itu tandanya kepala bateri korang tak kuat, tak kemas. Semasa korang nak start tu, api besar daripada bateri akan terus transfer ke starter korang. Sebiji kereta ni, kalau korang nak tahu, tenaga yang paling banyak bateri gunakan dekat starter.
Starter tu ganas guys. Starter tu paling ganas. Sebab tu starting start, dia akan gunakan tenaga api tu. Sebab tu kalau korang start lama, ni wire kabel ni dua-dua ni akan jadi panas. Ni wire ni, dia akan jadi panas. Wire ni akan jadi panas kalau korang start lama tak hidup. Sebab tu kalau kereta tak hidup, cari punca masalah, bukan nyi. Jangan terbakar kereta orang, jangan rosak starter orang. Kesian kat orang. Starter mahal guys. Jangan nyi. Kita tengok rajin, tengok orang nyi. Jangan. Cek dulu api, plug ada tak ada, minyak ada tak ada. Oh, minyak ada, api ada. Tengok test kompres. Ulah kompres tak ada. Oh, kena angkat head, bagi tahu customer. Nyi. Pancing minyak nyi. Tekan-tekan minyak nyi. Jangan rosak starter orang, rosak bateri orang. Panas wiring dalam. Panas sekarang, dia tak rosak sekarang, akan datang 2-3 tahun akan datang, wiring terbakar. Terbakar kereta orang tu masuk TV3, bulletin utama. Hati-hati guys, buat kerja elok-elok. Yang pertama, kekemasan kepala bateri. Penting sikit ingatkan supaya kepala bateri ni kemas. Tak kira walau macam mana cara pun, positif, negatif kena kemas. Tak boleh kita dah cabut ataupun longgar. Kadang-kadang dia boleh mengeluarkan spark. Semasa korang start, dia keluar spark kat sini. Kena pula atas ni. Faham tak? Kadang-kadang ada kereta yang ada cover semua tu, benda-benda macam ni yang mudah terbakar ni. Benda macam ni. Benda-benda macam ni dia mudah terbakar kalau korang nak tahu. Sebab tu bahaya. Pentingnya korang tahu. Ni memang betul feature dia original. Setiap kereta yang korang tengok, engineer yang buat kereta ni, syarat dia orang keluarkan kereta ni 5 tahun sahaja. Dia bina kereta ni untuk 5 tahun sahaja. Selepas pada tu buat apa? Timbang besi buruk, potong 2, timbang besi buruk. Itu je matlamat dia. Selepas 5 tahun kurang bermasalah, tak ada masalah, selesai. Matlamat dia orang dah selesai dah. Cuma dia akan upgrade sistem baru. Itu je konsep dia orang, 5 tahun. Sebab kita ni boleh pakai lama, 10 tahun boleh, 15 tahun. Pentingnya korang tahu. Okey, benda-benda yang macam-macam, bahaya lah benda-benda yang spark ni. Ni bekas terbakar kalau korang nak tahu. Bekas terbakar, dia keluar api kat sini. Kotak angin ni dia orang tak pasang. Sebab tu tak ada bakar kat sini. Dia terbakar kat sini, cik. Cuba tengok kat sini kejap, cik. Di bahagian bawah dia terbakar. Wiring ni dia asing, dia tak sama dengan enjin. Dia tak sama dengan enjin. So wiring sikit tengok dalam keadaan cantik. Sebab dia kena sikit-sikit je. Tu kita keluarkan balik, kita belah, tu kita bungkus elok-elok. Ni sikit pakai black tape kain. Kalau korang tengok dekat description sikit ada buat. Ada sikit letak untuk black tape kain. Okey. So ni perjalanan wire lah. Untuk ke tengok benda komponen dia. Wiper ke apa macam tu je, bukan untuk enjin punya lah. Okey. So selain daripada connection. Okey, connection. Biasanya dia terbakar untuk Izora guys. Jom tengok kat sini. Izora, Persona, tak kira apa-apa kereta pun. Ni dekat sini biasa terbakar. Ni dekat sini guys. Biasa akan terbakar kat sini dulu. Biasa dia akan terbakar kat sini dulu guys. Sebab kat sini dia ada connection. Banyak connection kat sini. Wire yang bersambung tak risau guys. Wire yang bersambung contoh macam ni kan, dia bersambung kan. Dia tak ada isu sebab perjalanan api tu akan cantik kan. Ampere dia cantik kan. Okey. Kalau jenis connection, tengok kan kita kepit ni. Sikit cabut. Nampak kat dalam ni apa? Sebab tu sikit cakap, kereta lepas daripada 5 tahun, 10 tahun standby. Standby. Bukan kita minta, tapi connection semua ni akan longgar. Sebab tu kalau macam fuse dengan relay ni, kalau tak ada masalah jangan buka pasang. Ambil satu taslam. Contohnya taslam macam ni. Kalau korang nak taslim macam ni bagus. Sebab taslim kat sini boleh tengok tenaga bateri. Okey. Tengok 12.9. Kalau anda kata kita start, kita boleh tengok charging system. Dia ada 2 lampu LED warna merah untuk api, untuk kita check api. Boleh check fuse. Sekejap kita ambil yang ada. Kejap. Kenapa semua tak nak? Oh, kunci off. Kejap cik tengok ni. Okey, tak nak. Ini pun tak nak. Okey, ni ada. Okey, kejap. Dia tak nak pula dah. Okey, dia tak nak. Sebab apa tak nak? Sebab sikit cabut wire ni tadi. Bermakna wire ni api datang daripada bateri. Nampak dia boleh check fuse. Contoh sikit letak kat sini, sikit cocok balik. Ni memang tak ada. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Yang ni pun tak ada. Yang ni
Pun tak ada. Kenapa tak ada, cik? Sini cik tengok. Ni ada. Okey, ni ada. Macam tu dia ada. Kejap sikit cabut yang ni. Nampak tak ada kan? Tak ada kan? Sambung balik dia ada. Okey, so sekarang ni korang tak payahlah cabut satu. Sebab bawah ni bila korang cabut, connection dia tu, dia touching tak touching tu. Touching tak touching ni biasanya akan mengeluarkan spark. Spark ni yang menghasilkan api. Dia akan cairkan plastik fuse box ni. Dia cair tu yang naik api kat sini. Dia kena bateri pula meletup. Kena pula cover atas ni yang mudah terbakar. Itu naik api tu. Bermakna setiap connection dekat fuse ni sangat penting. Siapa nak nanti saya letak kat bahagian bawah. Okey? Tempat fuse box, connection semua, soket, fuse dan sebagainya penting. Tak boleh korang loping-loping, tarik-tarik. Kadang-kadang ada orang relay ni, dia tarik api sini, dia tarik yang ni curi kat sini, yang ni nak kemas betul bengkokkan relay. Bengkok relay apa? Betulkan kaki dia. Tengok video sikit-sikit ada tunjuk kan cara buat dengan cara yang betul. Kau bengkok gitu, terbakar kereta orang macam mana? Tak apalah owner yang buat sikit. Tak apa, kalau owner buat lantak dia. Yang penting owner tengok video sikit, dapatkan maklumat. Okey, nasihatkan pomen jenis pusing-pusing. Jap. Ni, sikit tunjuk satu. Ni. Dia tak kemas relay tau, dia buat benda macam ni. Dia buat macam ni. Bang, kereta. Okey bang, kereta abang dia tak kemas bang. Tak kemas, tak bagus lah. Tu yang kipas abang jalan berhenti. Okey, cara dia bang, abang kepek kat sini. Betul abang pusing macam ni. Tengok dia berjadi macam ni. Dia siap ajar orang suruh buat macam tu guys. Janganlah. Tu berapa banyak lah kereta terbakar. Sikit tengok fuse box dia ni yang datang ke workshop sikit. Betul cik, kau pernah tengok kan? Lepas tu ada yang tarik wire pula tu. Dia ambil wire tu potong. Aduh, bahaya buat gitu kat orang. Mungkin lah owner tak tahu pasal kereta, tapi kesian anaknya kat orang. Mana tahu masa dia bawa tu anak dia yang guna kereta, pam keluar api kat sini. Air mata guys. Jangan main. Pentingnya ilmu. Minta tolong share. Bantu sikit supaya korang tahu. Okey, selain daripada bateri, kekemasan, ampere bateri, pastikan charging system. Charging ni untuk alternator, make sure kena cantik. Contohnya sikit tunjuk dekat sini, Alang-alang. Berapa minit cik? 17. Boleh 20 boleh lah, 20 boleh lah. Takut panjang nanti, takut orang tak boleh lah tengok video panjang dia kata. Okey, kita nak check dulu untuk tenaga alternator tu. Make sure kat dalam meter tak boleh keluar lampu bateri. Ada orang dia keluar logo bateri, tukar bateri. Logo bateri, tukar bateri. Okey, so kita tengok pakai benda ni pun boleh. Boleh, tak payah beli multimeter, beli benda ni. Okey, nampak kat sini 14.5. Lampu ni kacau. Nampak ni? Cukup terang guys, 14.5. Bermakna charging sistem kereta ni cantik. Kadang-kadang dia lebih daripada 14.8. Bermakna itu overcharge. Apabila overcharge terjadi, okey ingat bateri alternator ni dia ada dua penyakit. Penyakit yang pertama, dia tak ada charge. Dia tak boleh charge bateri ni. Dia jadi 12.5, 12.3. Bukan tenaga charge. Dia nak cantik 13.5 ke atas. Kalau 13.3 boleh sikit, dia boleh. Cuma charging kurang cantik. Secara tak langsung usia untuk bateri korang tak tahan lama. Lampu korang akan jadi malam, aircon korang tak terasa kuat. Biasa macam tu. Okey? Dah hilang ingatan dah. Kejap je. Dia kena cantik. Kalau contoh overcharge, dia ada dua penyakit tadi Satu kurang charge, satu overcharge. Overcharge, bateri ni akan kembung. Bateri ni boleh kembung. Kalau kerum kalau kembung boleh meletup tak? Boleh meletup bang. Dia boleh meletup. Biasanya dia akan meletup macam tu tam sekali. Sama ada keluar api ataupun tak bergantung. Pentingnya untuk korang check bengkel, tukar minyak hitam. Nak check tenaga bateri boleh tak? Boleh. Nak check alternator boleh tak? Boleh. Cakap je nak tukar minyak hitam, sambil-sambil nak check bateri ke, nak check minyak brake ke. Takkanlah pomen tu check je, tak buat pun. Biarkan. Tolong bantu orang. InsyaAllah Allah akan bantu bagi rezeki. Sihat pun rezeki bang. Melihat pun, mendengar, bercakap ni rezeki. Jumpa sikit rezeki guys. Share rezeki guys. Okay. So pastikan tenaga bateri
charging daripada alternator cantik. Tak boleh over limit charge, over charge. Cara tak langsung dia punya wire akan jadi panas. Sikit faham, dia ada fuse. Cik, kenapa ni, Cik? Ni kalau kena gigit ni padu tak? Ui, jangan kalau kena gigit tu nyanyi tu, Cik. Hai, air mata sekejap kita tengah buat video ni. Okay. So, memang betul Siki akui yang alternator memang ada fuse. Setiap komponen yang ada negatif positif, dia wajib ada fuse. Dia tak boleh, aku nak tarik lampu ni, tak payah fuse lah, tak payah relay lah. Tak boleh. Dia kena ada fuse, tu paling penting. Ampere tu penting juga, relay kalau penambahan. Contoh nak pakai double horn ke, kena buat double relay. Kena tambah relay. Nak pasang lampu, nak pakai yang jenis terang ke, nak watt dia tinggi ke, kena pakai relay, kena masuk fuse. Penambahan, aksesori penambahan kereta ni wajib korang letak fuse. Tak kira apa jenis pun, memang kena letak fuse. Melainkan yang cocok kat rokok. Yang tempat cocok charging tu, kalau kat situ tak apa. Kat tempat korang cocok tu, memang original kereta dah ada kat dalam untuk fuse dia. Contoh ni korang nak tarik daripada kepala bateri ni. Kalau korang tarik kepala bateri positif, wajib kena ada fuse. Macam-macam lah korang pasang benda, aksesori, lampu, bagai-bagai kat bawah semua. Kalau dia short, dia akan tendang tau. Dia wire tu akan keluar api, panas. Dia akan keluar panas, dia short. Dia short. Setiap komponen kat enjin semua boleh short. Kadang-kadang terbakar tu punca daripada starter. Starter boleh menghasilkan terbakar. Starter ni kadang-kadang macam starter fan motor, dia short, kadang-kadang tak bunyi tau. Dia panas. Dia panas, dia cair. Pernah ada kes, memang ada. Starter kalau short dia panas, wire tu naik api. Wire tu jadi merah tau guys. Memang betul yang ada tu. Kalau korang tengok kat sini, dia ada relay. Relay untuk starter ada. Tapi wire daripada kepala bateri ni, wire pada bateri ni, dia terus straight pergi ke fan motor. Fan motor, starter. Secara tak langsung dia boleh panas. Hati-hati kalau starter dah berat ke, dah short ke, dah rasa macam 15 tahun, aku nak tukar je lah. Jangan sampai dia short. Kalau tak boleh start, tak apa. Ini jenis short, kita start pun tak boleh, tu rasa panas. Kalau rasa short macam bau hangit. Kita duduk dalam kereta, duduk luar kereta, bau hangit. Sikit kadang-kadang jalan kan, jalan-jalan. Nampak cik, nampak aku tengah jalan ni. Nampak kan, nampak jalan-jalan. Uish, bau hangit lah kereta ni. Bau kita ni bau hangit. Kadang-kadang kalau hangit backpack turun bukit tu normal lah. Kena tengok juga kadang-kadang hangit daripada bahagian wiring kereta dekat fuse box ni. Sebelum kita nak cek, kita tengok bau. Tak ada hangit ni, tak ada bekas terbakar. Bermakna macam cantik. Macam tu lah, duduk dalam kereta bau hangit. Kadang-kadang hangit backpack, kadang-kadang hangit daripada dryshaf boot koyak, kadang-kadang daripada valve cover gasket bocor, kena exhaust di bawah hangit juga. Takut hangit ni sistem wiring. Okey. Kadang-kadang ada masalah fan motor ni panas, dia jam. So dia boleh panaskan wire tu. Sebab tu ampere, contoh kalau korang tengok kat sini, berapa kali buka pasang lah cik, sebab ilmu je Kalau korang tengok kat sini, setiap nombor-nombor ni dia bagi ampere siap-siap dah. Dia dah bagi siap-siap dah. Cuba tengok tu, AC 7.5 ampere saja, nampak Nampak kan? Dia semua ada ampere dia. Kalau contoh korang letak 10 ampere, korang letak balik 10. Korang jangan letak 15, letak 20, letak 30. Aku okey sikit. Relax bang, macam ni. Abang kena faham konsep ampere bang. Fuse yang dia buat ni bukan suka-suka letak 10, 15, 20, bukan bang. Bermakna wire bawah fuse ni fuse. Bawah daripada fuse ni, wire ni bang, dia boleh tahan 10 ampere je. Contoh abang letak fuse 20, wire ni 10 ampere. Secara tak langsung, fuse ni putus ke wire terbakar dulu? Cuba fikir balik. Fuse saiz 20, wire saiz 10 ampere. Agak-agak fuse putus, wire terbakar. Wiring tu terbakar dulu bang. Sebab tu dia tulis. Bukan suka-suka dia tulis kat sini. Dia bagi siap-siap dah. Oh ni AM 30 ampere. Maknanya 30. Jangan letak 50. Dia tak boleh cover lah. Wire terbakar dulu. Tu pentingnya untuk korang tahu. Okey, lepas tu penambahan barang, aksesori cantik, tak ada masalah apa. Yang penting kalau buat penambahan, pastikan ada relay, ada fuse. Penting untuk korang tahu. Selain daripada tu, kejap. Kita tanya pembesar kejap. Sambungan tidak kemas. Longgar kisah di pintas. Okey, itu market di highway. Masalah komponen elektrik yang rosak. Betul. Okey. So untuk kereta ni, itu je. Lengkap.
Sikit pun kena cari maklumat juga guys. Bukan buat satu-satu video ikut kepala tahu tak. Lepas tu sikit campur, sikit kita tengok maklumat dulu. Kita masuk dengan ilmu kita, pengalaman kita, repair kereta. Kita tengok, oh cair, oh terbakar sini, oh benda ni, oh benda ni. Faham tak? Kita tengok dekat media lagi, tengok oh kereta jenis macam ni. Untuk Grand Livina, exhaust dia kat belakang. Faham tak? Grand Livina, exhaust dia kat belakang macam ni. Dia duduk belakang macam ni. Ini kereta ni exhaust kat depan. Nampak exhaust kat depan. Grand Livina ataupun kereta-kereta yang exhaust kat belakang. Bila exhaust kat belakang, yang jadi masalah dia ada benda ni. Ni benda ni. Nampak cik benda ni, cover ni. Nampak cover ni. Dia bila korang pakai 5 tahun, 10 tahun, cover ni akan hancur nanti. Benda ni akan hancur. Bila dia hancur nanti, dia akan melekat kat exhaust. Exhaust kat belakang. Dia melekat atas tu, exhaust panas. Exhaust panas. Api yang keluar kat situ guys. Kalau ingat apa? Dia panas. Cara tak langsung dia akan mengeluarkan api lah. Ada ke kes Gravina. Kalau korang tengok cover belakang tu, kalau korang nak tukar baru ikut korang lah. Kalau korang nak tukar daripada bahan lain pun ikut korang. Ataupun korang nak buang ikut korang. Yang penting dia tak kena jatuh atas exhaust. Sikit maklumkan saja ada isu macam tu. Okey. So selain daripada itu sahaja. Andai kata ada kekurangan dan kelemahan daripada setiap video, sikit-sikit minta maaf. Agak panjang untuk video kali ni, sikit minta maaf juga. Disebabkan sikit tak nak ada masalah seperti wiring terbakar. Bila wiring terbakar, automatik kereta ni akan terbakar. Kereta ni akan terbakar. Contoh kereta EV sekarang kan. Bila kereta ada masalah short ke apa, kereta EV kan, diorang tak padam pakai api dah. Pakai madam api tak ada dah. Diorang terus tutup dengan selimut. Bermakna dibiarkan api tu tak merebak, kereta gantung dalam tu. Itu je. Dia tak boleh buat apa. Api yang datang daripada bateri tu memang jenis dengan air pun tak guna. Memang ada satu selimut dia. Selepas pada tu, kalau korang ada kereta, letak pemadam api belakang kereta. Jangan yang besar tu. Bukan macam ni cik. Sikit aku nak beli pemadam api macam ni sikit. Tak padan. Jangan pakai macam ni. Okey, tengok ni. Tengok macam bengkel sikit ni. Orang bomba nak datang pun tak ada masalah. Tengok ni. Tarikh luput 29/10/2025. Nampak kan? Hidup. Sikit meniaga bukan kosong guys. Sebab tu ada upah. Ada upah guys. Kena bayar upah. Selain pada upah, sebenarnya korang bayar ilmu pomen tu juga. Kena ingat kat situ. Ilmu dia yang mahal daripada nampak dia tukar buff cover. Sebenarnya. Okey. Sediakan pemadam api yang kecil tu. Sekurang-kurangnya kereta kita tak terbakar pun tak apa. Nampak kereta kat mana nampak. Dan sempat nak capai yang kita punya. Tolong selamatkan orang dulu. Kalau ada kereta sendiri terbakar, ambil terus cepat. Nak sarap air madam tu. Kita tak tahu benda bencana yang datang. Kita pun tak tahu. Wiring tiba-tiba hangit, baru kereta berhenti tengok, terbakar. Ambil dulu alat tu, spray. Nanti sikit letak kat description kalau anda kata korang nak. Sikit saja kat itu sebab kereta kancing sikit pun ada. Kereta Toyota sikit ada. Lagi sebiji kereta pun ada. Sikit letak dalam kereta standby. Kereta tak ada masalah. Tiba-tiba ada orang, kita boleh tolong orang. Secara tak langsung kita sentiasa membantu orang lain dalam keadaan memerlukan. Boleh dapat So itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.